Walaupun benda tu artikel dia very tough, akan jadi ringan. Waktu bercinta apa. Betul lah. Jadi dalam gerak ni sentiasa diorang rasa macam tersedat air. Kisah ini nyata, bukan hayalan. Kami berjuang, takkan mundur langkah. Dalam setiap lini ada harapan, mencari truth di balik semua dusta. Okey, untuk sesi malam ni insya-Allah kita akan berkongsi-kongsi guys ya. Kita kongsi-kongsi sekiranya apa yang mampu Angah ataupun Ai jawab, kita akan jawab untuk mengenali kepastian siapa nak kenal SPC lebih mendalam. Korang boleh soal jawab kita insya-Allah. Mana yang Angah boleh jawab, Angah jawab. Mana yang tak boleh jawab, kita cuba jawab jugalah insya-Allah. Tapi we keep as a positive guys Mic guys. Ni open mic, open mic. Kita open mic. Kita open dengan korang ah. Pokok apa kat belakang? Oh, ini pokok yang orang cakap macam kelapa sawit. Tapi ni imitation Singapore ni. Dia bukan kelapa sawit. Angah tak tahu apa nama pokok ni. Baik. Ada tulis pokok apa nama dia. Mana? Oh, sini. Moda in mangrove. Tak, ini made in mangrove. Moda pula. Macam mana nak cari moda kat sini? Oh, nyapa plum. Apa nyampah? Nama dia nyapa plum. Dia baca salah. Dia baca pak ni. Tak ada. Yang buah kat atas apa sekarang? Mana? Oh, jangan jatuh kat kurang sudah. Buah apa? Ni. Oh, ni buah pompong. Ni pompong tree. Ini buah pompong tree. Betul, ni pompong tree. Buah ni tak boleh makan, dia beracun. Buah ni beracun. Tapi air getah dia kalau kena badan kita, dia akan jadi macam gatal-gatal sakit kulit. Kenapa? Aku cakap salah ke? Betul. What? What did I say? What did I say? Betul ke tak? Betul. Betul. Ini kan orang Dayak. Ni Dayak Sarawak dia suka bikin sumpit pasal dia beracun. Oh, terus depan knowledge saya dah up Betul. Okey guys, kenapa Angah kenapa kita suka main hutan ini topik nanti korang kalau nak tanya, korang tanya. Kenapa SPC asyik main hutan, tak suka main park? Dari dia. Dari dia. Belum soal jawab. Kita santai dululah. Tak. Nak buka. Kita nak buka dulu. Oh, buka. Wah, Ayi buka. Ayi, jangan buka baju. Tak. Jangan bogel-bogel kat sini. Jangan buka-buka baju. Mai, don't drop the water face, man. Sekarang 12.42. Okey, betul. Kita boleh start Silakan. Okey, moderator nanti kat tepi kalau nampak pin yang komen-komen yang bagus-bagus punya, korang just pin jadi kita boleh pantau sekali. Okey. Okey guys. Ada bagi buat play lembu. Betul. Dia macam buat play lembu, tapi kalau orang tengok betul-betul dia hijau, dia macam kuda guys. Okey guys, Assalamualaikum. Korang bersama Ai dan Angah dalam episod pertama kita. Episod Ai Angah. Malam hashtag tak berani open mic session. Okey. So apa tu open mic session is kita sekarang tengah orang kata uplift a new program between kita punya kolaborasi. Angin siap mau perlu aku kan ni. Orang pakai kipas sendiri siap. Kita yang kat sini host, kita bawa kita berpeluh. Orang kat depan dengan kipas orang. Tak adil siap ni macam. Okey, ini adalah satu kolaborasi DM Ghost Production dan juga XPC SG. Okey, korang yang masuk, korang boleh punch card, korang boleh repost, korang boleh tap. Yeah, okay. Betul. We will do this video final edit semua kat TikTok dan juga di YT. Yes, betul. So macam tadi Angga dah cakap, calling out to all sponsors yang kat luar sana, siapa yang berminat, ini santai, dia punya modal pun harga mampu milik. Korang boleh liaise dengan DM Ghost Production. Okey. Betul ni very good guys. Very good. Okay, very good. So topik-topik yang kita akan mempertengahkan adalah pengalaman-pengalaman Angah. Okey. Pasal dia ni bukan Angah je lah, semualah. Okeylah. Semua. Dengan korang lah. All. Pasal Angah ni orang kata kalau dia pegang kamera, lagi-lagi waktu malam dia akan bikin misi dia punya paranormal. Missiness.
Okay, missiness. So, okay, one thing korang nak tahu about Angah dengan Lady Boss, ini hobi dorang. Ini adalah hobi dorang. So every week dorang akan bikin ni benda. So bila duduk dengan kita ni, kita cakap dengan dorang, sometimes they are concerns, okay, because they have been doing this every week. We want to come in to know part mana tu yang kita boleh educate ataupun kita boleh lebih mengenalkan pasti tentang all this night walk untuk masyarakat kita. So this are one of the direction. InsyaAllah semoga maju, semoga dipermudahkan. So Angah, saya ada macam profesor kat sini. Saya malam ni boleh pakai kacamata guys, jalan tak jalan pakai kacamata. So ini adalah satu kelainan insyaAllah. So korang ada apa-apa komen ataupun cerita korang, kita sekarang berada di Pasir Ris Park. Pasir Ris Park. Oh, kaki dah goyang guys. Okay, kat Pasir Ris Park. Bila lagi saya nak jadi seorang saudagar macam gini lah, jadi saudagar. Betul lah, saya tak ada sigar. Kalau tak, apa tahu dia akan Adil. Okay, I nak tanya ni, Angah ni. Kita duduk-duduk macam gini, tetap kita tengah dalam kawasan. Dalam situasi dia lah. Situasi dia kan. Ada apa-apa ke kita nak kena buat apa ke dulu ke? Okey, kalau tu kita tak mendalaman kini, tadi sesi tu kita menyimak lah. Kita tetap simak, tengok kawasan lah. So, Alhamdulillah kawasan tak ada apa-apa sangat. Okey, dalam tu pun, walaupun kita tak nampak siapa kat dalam, tapi dalam tu ada 2-3 orang tengah jalan. Ada 2-3 orang tengah jalan. Okey, kalau korang tak pasti, korang boleh tengok dekat. Mungkin kalau orang ada live di YouTube, korang pun boleh tengok diorang pada YouTube. Betul, tapi dalam tu memang ada orang. Okey, ada orang dia tengah jalan lah. Tak tahu explore ke, honeymoon malam ke, kita tak tahu. Okey, Angah sensi sikit lah honeymoon malam Ada orang ke nak bikin ni macam benda? Tempat-tempat macam ni buat honeymoon malam kan? Adalah, pasal ini keadaan pemikiran orang dah lari apa. Ini kira tak orang pun tak kita apa. Dalam indah busuk pun boleh jadi wangi. Betul tak? Tempat keras pun boleh jadi lembut. Ni dalam alam percintaan jadi korang tak pernah bercinta apa, bengok apa. Korang mesti tahu pernah bercinta apa, betul tak? Walaupun benda tu artikel dia very tough, akan jadi ringan waktu bercinta apa. Betul tak? Jadi dalam gerak ni sentiasa diorang rasa macam tersedat air. Tersedat. Mana? Angkat dulu air belum keluarkan. Macam mana? Korang ajak aku berbual, air pun tak serve. Air pun tak kasih. Aku tarik nafas penat bro. Okay guys, jangan minum air dulu. Betul nak ajak berbual, ada air tekat tengah kering, mau ajak berbual. Suara tersangkut guys. Okay, kita pun currently ada produk dengan kita. Kita ada few produk kat sini. Korang actually pun boleh letak korang punya tempahan. Kita ada sambal hijau ikan masin. Okay, dia dah memang pre-pack Angah. Kita ada sambal bawang. Dan kita ada sambal gonggong. Sambal gonggong guys, gonggong. Gonggong tu korang tahu apa tak? Dia macam seput. Siput. Macam siput. Okay, kita ada ni produk kat tangan kita sekarang. So kalau korang nak order, korang boleh DM kita. InsyaAllah. Dan also kita ada produk daripada kita punya collaboration juga. Siapa ni? Maya Rahman Glow Body Soap. Kalau ni Maya Rahman punya produk. Yes, Glow Body Soap. Dia ada macam-macam glow lah. Glow mist, glow soap. Okay guys, kita tengokkan lagi dekat guys. Pergi. Gua Angah. Nampak tak? Glow Body Soap. Okay. Glow Body dia pada Maya Rahman Maya Rahman. Maya Rahman. Angah pasal kalau cakap Maya ni, Angah asyik teringatkan Mariah Carey je. So kita just kongsi rezeki lah kan. Kita just do a normal shout out untuk siapa-siapa. And of course kalau lah upcoming further episode betul-betul ada orang yang taja, kita akan do a proper punya ini kita santai-santai guys. Kita akan do a proper layout, proper template, and also during editing kita akan masukkan di intro dan outro. So korang akan tengoklah kelainan episod-episod kita. Okay guys, sekarang kita akan mulakan guys. Sekiranya ni kita tengah santai-santai ni, korang boleh type komen ke apa yang korang nak tanya. Okay, insyaAllah. Yes, sop susu kambing, betul. Mana? Sop susu kambing. Sop Sop sabun. Susu kambing betul. Kita betul. InsyaAllah Angah ada
Dia dah start babe. Dia dah start sedap babe. Angah tak boleh macam gini guys. Angah korang tahu kan, Angah berbuat spontan guys. Itulah sebab dia. Bila kita tengok Angah live kan, di at times kita tengok viewers tertarik pada Angah punya iya. Dia punya rapping, ada dia punya Oxford English dia kan. So kita nak wawakan ni benda, kedepankan Angah. So Angah, tadi kita stop kat mana tahu? Bila tempat-tempat macam gini, suasana dia tetap sama. Tetap sama, betul. So ada pembukaan apa-apa ke? Adakah itu satu adat? Masuk ke tempat orang macam kita masuk ke tempat kampung orang, pertama kali kita akan lakukan memberikan perhormatan, kira adab untuk kita masuk ke kawasan orang. Ini adalah salah satulah dia tradisi dia, cara dia lah untuk kita bukan menghormati tau, bukan kita kasihkan dia kelebihan, bukan, untuk kita menjagakan untuk melangkah dengan lebih baik dengan lebih sumpan macam gitu, lebih sumpan. So, ada kawasan-kawasan. Assalamualaikum Hasan Eji. Terima kasih, thank you. Tolong kita punchkan like. This is something new daripada Angah. Okay, this is something new program dengan kita permulaan lah. Mungkin kalau this is support. Thank you Haji. Terima kasih Haji. Jangan cari tak lampu, kita akan mempromosikan kawan-kawan kita ke siapa-siapa kenalan yang nak mempromosikan barang produk-produk mereka pun boleh DM kita di Ambrose. Okey? Ada dulu je Tak ada lah. Tak. Apa? Diorang asyik frame aku kentut je. Aku tak kentut. Ada bau Ya. Habis siapa Syah? Angah tak boleh apa. Asal dia macam bau tiba-tiba. Sakit Syul kepala. Takkan duduk macam gini pun ni Syul. Ada naik tau. Okey. Untuk korang lah, untuk korang satu Dia tak perkongsian. payah kat dalam, kat luar pun boleh ada hal ke apa ni? Boleh ada hal kalau dia nak bikin hal. Kalau dia macam bau baja tek lembu lah guys. Macam baja bau tek lembu. Dia macam baja tek lembu. Okey. Audio okey tak guys? Audio. Sekarang si Angah dah nak masuk ni. Dia dah nak masuk dalam. Kita kat luar tapi dia dah nak masuk dalam ni. Angah bawa sikit lah guys. So kita masuk dalam, yang kita akan merungkai kat dalam. Okey. Okey. Okey, ni Lady Boss, ada power kabel lagi satu tak? Bateri ni nak dekat Wa Taufiq Wa Hidayah. Okey Angah, sebelum Angah serius. Angah tak kasi dia. Angah susah nak serius lah guys. Melainkan apa beza dia? Tadi Angah dia cakap Night Walk, Explorer, Paranormal. Apa beza dia? Actually barang ni tak jadi perbezaan. Arah tujuannya sama guys, under in one roof, tapi cara diorang dan perlakuan diorang ni ada perbezaan. Okey, antara paranormal, diorang memasuki dalam perdalaman untuk merungkai ke alam-alam gaib mistik. Okey, seperti if they put as a paranormal, diorang akan merungkai, diorang akan belajar. Diorang akan belajar untuk mengenali alam nyata dengan alam gaib. Okey, so the pivot antara explorer, paranormal dan night walk. Okey, ada sikit perbezaan lah guys. Okey, explorer dia akan macam explorer bermulaan daripada SPC. Kita daripada explorer merungkai sejarah-sejarah dan menyelami kawasan-kawasan seperti kita mendengar kawasan ni ada ni lah, kawasan ni pernah peperangan dalam pengorbanan, ada World War II lah, spirit semangat masih ada terbenam. Kita akan masuk, kita akan merungkai lah kebenaran dia. Itu sebab kalau explorer, diorang tak akan menjanjikan apa yang diorang lakukan dan dapat dinilaikan oleh viewer sendiri. Okey, tapi kalau paranormal, dia akan membuat sesuatu, mendapatkan sesuatu vibe yang akan terasa kepada kita punya viewers juga. Viewers tengok, tapi viewers juga akan mendapatkan tu ilham, illusion, macam mana pengalaman yang diorang rasa dalam diorang punya situasi. Itu perbezaan je guys. Pasal paranormal dia akan mendalami lebih dalam, dia akan mengungkap lebih dalam dengan macam cara dia. Setiap orang tu perguruan dia berbeza-bezaan. Kita tak boleh cakap di paranormal ni tak. Semuanya sama, cuba cara dan pelajaran dan apa pengetahuan diorang tu perbezaan. Tak semua. Macam kita belajar kat sekolah pun, guru tak semua sama. Semua guru akan berlainan.
So this is a paranormal. Kira objektif dia sama lah. Objektif dia tu sama, tapi cara penjelasan, penjelasan, perungkaian, ada orang yang tak tahu dalam dunia ni dia akan cakap apa tahu, betul ke, merepek lah apa, dah itulah. Tapi as a paranormal, diorang punya mentality is very very strong. Diorang tahu tak semua masyarakat akan menerima kenyataan ini. Tak akan menerima kenyataan ni. Ada juga perfahaman tak sebati, tak sama. Ni guide yang kita tak tahu ni, diorang dah tahu je kita dah nak datang. Kita dah nak ada orang yang akan Dapat lah. main aku pun ada mak kilau tau. Mana main sial aku mak kilau. Nampak aku silat tau. Aku tak nak buka, aku pergi silat. Aku ada. Aku kau buka, aku pergi silat. Aku cakap dengan kau. Kau nak belajar dengan aku tak silat. Sebut terperanjat. Okay guys, Terperanjat. sumpah Angah pun terperanjat. Okay, kadang-kadang kita duduk santai pun dia banyak bertanya. Tapi kita nak kongsi pengalaman dengan korang pula. Betul, lain nak luar daripada kita ni pun memahami tahu tau pasal tentang apa yang betul-betul kita buat ni, bukan nak Terjam saya tangan aku. tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Okey, teruskan lagi cuba kat. Tak ada apa-apa. Belum masuk dalam tau kan? Okey. Sekarang sialah. Open mic guys. Betul. Kita kat Pasir Ris guys. Okey, macam cakap kita kat Pasir Ris. So Angah tadi ada cakap tempat ni tempat tahun 1980-an. 80-an, tahun 80 berapa Angah tak kurang pasti, tapi 80-an lah. Nya 80s, 90s gitu macam lah. Okey. So apa yang tadi ayah ada dengar pasal spirit lah, sebab apa dia punya ada orang kat dalam Ada pergerakan guys, tapi tak tahu, mungkin orang lah. Tapi macam Angah cakap, Angah Pelisti cakap ada 2-3 orang kat dalam, tapi wallahu alam, tapi ada pergerakan. Okey, tak apa. Apa tu? Tak tahu. Okey. Ada. Kecoh guys. Nampak macam ini guys. Okey, Ngah, cerita dia. Apa pengalaman ataupun your own experience you pernah hadap kat dalam tu? Okey, dekat sini macam Angah cakap tadi lah. Angah tengah tunggu Lady Boss keluarkan video sampai sekarang dia asyik ketawa kat situ. Angah pun tak tahu, video pun tak sampai-sampai. Tengok ni lah. Video pun tak sampai-sampai. Pasal apa Angah? Kalau Angah cerita dengan kau, Angah akan tunjukkan bukti. Okey guys, kita ada roti john guys. Angah akan tunjukkan bukti. Bukan cakap sekakak kita cakap je. Angah akan tunjukkan bukti apa kita capture dan bagaimana. Okey, Angah video. Tengok tunggu Lady Boss. Tapi korang makan dulu. Okey guys, ini daripada Al Hussein. Roti john sardin. Sardin ayam. Sardin ayam. Campur Ni ayam, belakang ni sardin rasa. Sardin dengan ayam. Okey, nak sambil tunggu Lady Boss punya video, korang boleh komen ataupun korang apa-apa nak tanya-tanya, kita tunggu video. Pasal once Angah dah tunjukkan tu video, baru Angah akan bercerita. Ada orang tanya, lepas buat paranormal, bila balik, is there any disturbance tak? Satu siapa tanya? Kalau ini Angah tak boleh janjikan apa-apa. Mungkin ada, mungkin tak ada. It depends on situation dan cara tempat korang pergi dan apa yang korang lakukan. Okey. Sekiranya kita melakukan sesuatu tapi tak diterima dengan orang penghuni kan, mungkin juga akan melakukan sesuatu benda yang luar jangkaan kita pun ada juga. So what viewers captured bukan kita captured viewers ini captured bila jadi satu situasi huru-hara, bila kawasan tu tiba-tiba berangin kencang dan tiba-tiba bunyi ranting jatuh dengan kuatnya. Dalam live pun dengan jelas. Okey, sebagai daripada tu, inilah di captured oleh kita pay viewers. Ni serius apa? Aku nampak. Korang main nampak tak? Kau nampak tak guys? Okey, Angah stay. Kau nampak tak tu? Okey, Angah. Okey, wanita. Jadi mahal lah tadi. Dia seorang wanita. Kalau korang tengok betul-betul
Korang tengok Betul. Macam perempuan pregnant, betul. Perempuan pregnant. Aku baru statement belum habis. Dongkep mau. Tak, anggap gurau. Betul. Perempuan pregnant. Bukan. Open party dah ada orang kan? Aku dah tak berangkat lah. Untuk orang tuan, kiri kanan kita memang gelap guys. Tak ada lampu. Tapi tak tahulah. Mungkin ada orang kat dalam tadi. Mungkin dah keluar, belum keluar atau belum keluar belah sana. Bunyi orang jalan kan? Tadi ada orang jalan. Tapi tak ada orang tembus. So Agak cakap. Air dah rasa tak senyum. Angan cerita Ini dulu. merepek. Ada dia duduk macam gini lah. Aku nak lah. Wah. Apa khabar bang? Something was there. Okay, nak nampakkan. Actually guys, kalau betul-betul boleh nampakkan tu, Angah pun expect want to see that I was not too strong and too brave guys. Angah pun tak brave, tak too strong. You tak brave. Tak brave. Dia tak brave. Tak brave. Tak berani lah. Tu pasal kita tak berani lah kan. Angah betul-betul pun tak brave guys. Tapi yang buat keberanian kita untuk menerjun ke bidang ini, untuk mengkaji mendalam bidang ini sampai kita sanggup travel ke Malaysia like this both couple Betul Acai. Hashtag tak berani. Thank you so much. Hashtag tak berani. Betul cakap. Hashtag tak berani. Okay. Merungkai yang buat kita rasa macam takut ada guys. Bedek sifat manusia tak ada takut. Manusia mana yang tak ada sifat takut, itu bukan manusia, itu immortal. Betul immortal Motor. Jangan pedulikan benda. Tak mahu. Kalau pedulikan kita, tak dapat fokus kita ni. Pedulikan dia. Dia nak jalan ke apa. Angan cerita je. Habis. Pasal air jaga Angah. Ya betul. Air jaga Angah. Dia sekarang dah ada tu guys. Okay. Angan cerita je. Dia sejak ke belakang tu dia nak semua Angah ni. Aku nak tepuk Angan cerita je. Tak berani guys, betul tak berani. Dan Angah sendiri train Lady Boss I myself train Lady Boss. Kalau siapa yang pernah ikut SPC from our previously, bila kita bertapak naik daripada muka biru buka buku semua, daripada kita IG semua kan. Jadi korang dah dapat ikut perkembangan kita daripada bawah blok, permulaan kita bawah blok. Macam mana kita ada isti perjalanan kita guys. Kita santai-santai sampai sekarang lah dikenali sebagai XPC.ag. Tu pun tak ada lah. FQ nak masuk kejap boleh Boleh teruskan. Okay, so far my experience some people yang dah pernah terkena tapi dah baik, but the badan is like ada lubang lah. Dia ada macam tempat ruang untuk benda tu masuk lah. So it's easier to masuk. This is what Ustaz bilang lah. Yes, betul. This is what. And then because I went through before lah. Some I cannot tell who. Dia tak mau cakap nama orang kat sini lah. Tak best kan. So Ustaz cakap kalau adalah macam doa pendinding kan, pendinding diri semua kena ada lah. Everyday ada. Pagi 6.30 dah start. 6.30 dah start sampai petang lah. Sampai dalam pukul 4 lah. 4, 4.30. Tapi maybe kita next year start to open sampai 8-9 lah. Air, kenapa air? Kau relax. Aku yang cerita ni. Aku seorang aja kat sini. Kau relax je. Relax. Kau relax je. Aku cerita. Tempat troli ni ada ni benda. Tak ada. Aku ingat kau pay handle kursi ni tak lama lagi ni akan aku pegang kau. Aku naik kau pay handle ni. Tak betul-betul tersepit tangan aku. Ada troli lah bro kat sini. Aja ngampas kepala orang dengan troli siul. Tak ada. Hakikatnya barang tadi banyak. Okey, ni pun alhamdulillah. Allah tolong pemudahkan. Dia boleh dapatkan kita troli dekat kapal. Kita ada troli bro kat sini. Serius, legit kita ada troli kat sini. So senang bawa equipment masuk. Okey, itu guys satu perkongsian. Ini open mic guys kita cakap Okey guys, alhamdulillah satu perkongsian yang baik, satu knowledge yang pengalaman atas knowledge untuk kita tahu satu benda yang dikongsikan benda-benda yang ada yang pernah mengalami ataupun ada yang tahu.
tapi dikongsikan orang punya diri yang perut aku berbunyi lah. Sebelah apa? Sebelah apa? Perut aku berbunyi lah. Aku tengok kau je. Wow. Sialah. Siluman. Perut aku berbunyi lah guys. Abang tu boleh perut turun. Aduh. Selamat kena turunkan ke lautan. Okay, Angah, how do you feel? Kita punya first engagement ni hari ni macam mana? Okay, our first engagement, alhamdulillah sambutan pun form tu pun korang ada pertanyaan, komen-komen. Alhamdulillah menandakan there's a good support lah good support. Seperti Chef pun dengan sekian lama penghujung-hujung baru dia volunteerkan diri dia Betul. untuk naik perkongsian pengalaman dia. Alhamdulillah permulaan pertapakan yang paling baik. Okey, paling baik sekali. Okey, mungkin ada kekurangan ataupun cacat cela sikit lah guys. Mungkin ini adalah perbaruan kita. Perbaruan kita. Okey, insya-Allah guys, mana yang kita pun perlukan korang punya komplimen Komplimen lah. Komplimen sekiranya ada kekurangan atau apa-apa, kita need your feedback untuk kita memperbaiki, untuk menjadikan lebih baik. Betul. So apa-apa cacat cela ataupun kekurangan memang datang daripada kita. Whatever is best kirakan daripada Allah SWT. Tapi satu je yang nak cakap, Ngang, kau next time berbual betul-betul lah. Kau pergi English satu macam Ngang. Memang aku satu macam. Takkan continue dia macam gini. Itu macam itulah Cel. Memang cara aku dah macam gini. Ni dah nak tutup sangat. Berbual betul-betul sikit yang last tu, yang compliment tu. Okey, sebenarnya kalau ada cacat cela kita gini, kalau aku tak kau ingat aku apa, datang kepit ke apa, siap berbual macam gini. Kita kata berbual spontan. Alamak, betul lah ini, sini betul-betul lah. Dah nak tutup last macam gini Geram je aku dengan si Dini juga. Okey, tak apa guys. Kita acknowledge, okey? Betul lah macam gini nak buat macam mana? Bro, dah pergi apa bro? Alamak. Kecoh lah. Tak, bagi cakap sikit habis sentap. Apa ni? Bro, bingit tu. Kata barik. Apa ni? Bagi lah. Don't drop the water face, man. Betul lah. Okay guys, alhamdulillah guys. Okay, thank you for your support guys. Jumpa next episode. Kisah ini nyata, bukan hayalan. Kami berjuang, takkan mundur langkah. Dalam setiap mimpi ada harapan, mencari truth di balik semua dusta.